Alright, hari ni aku nak sembang pasal iPhone 15 Pro aku yang aku pakai dekat 2 tahun ni. Yes, dah 2 tahun. Mesti korang pelik. Kenapa kan as a tech YouTuber macam aku ni masih lagi pakai phone yang dekat 2 tahun ni? Yes, panjang tahun ni memang banyak gila smartphone yang aku dah review, daripada phone Samsung ni flagship sampailah hampir semua kan. Even aku review iPhone 17, tapi aku tak pakai iPhone 17, aku return balik je. Sebab bagi aku 17 is good phone but it's not for me yang lebih kepada orang yang nak creative work dan juga banyak shoot video pakai phone. Dan iPhone 15 Pro ni bagi aku walaupun dah 2 tahun can do a lot of things walaupun pada tahun 2025 dan juga tahun 2026 ni. First kali aku cerita kat korang, dia punya video capability. To be precise, dia punya Apple Lock. Apple Lock ni, kalau korang perasan tak perasan, aku dah shoot banyak gila video menggunakan Apple Lock ni. Dan korang takkan perasan pun ini saya shoot pakai kamera ataupun pakai phone. Betul tak? Sebab aku dah color grade dia bagi sama dengan warna yang aku pakai dekat kamera aku. So it's almost as identical, cuma kau perasan lah dari segi dia punya autofocus, dia punya focus breeding tu memang kau perasan ni iPhone dengan kamera. Sebab iPhone punya focus breeding is not that good kalau compare dengan kamera. Tapi kan macam biasa, untuk mata orang yang bukan orang yang buat video, dia orang takkan perasan pun. They can't even tell the difference between iPhone footage dengan kamera footage. So itu benda yang aku sangat game changing lah. Sebab kadang kita takkan nak bawa kamera 24 jam tu. So kadang-kadang just bawa your phone, shoot lock and just color grade, and it will look like your camera punya footage je kat sini. So that's really something yang aku suka. Tapi untuk 70 Pro dia datang dengan RAW, so you can do more dengan korang punya footage tu. Tapi itulah dia punya cons kat situ, footage dia besar gila. Disebabkan tu lah kalau aku nak shoot log, aku akan pakai SSD ni daripada Orico ni. Kau boleh dapat apa-apa lagi, sebab Orico ni paling murah. So you can shoot using this and it's pretty good lah. Korang tak payah fikir banyak pasal korang punya storage lepas tu kalau nak shoot video. Cuma kelemahan dekat sini, bila korang pakai ni, korang tak boleh shoot audio sekali lah dengan phone ni. Disebabkan kalau korang pakai something yang macam aku punya Holyland punya mic ni, there's no such thing as, you know, kau boleh buat dual connector. Kalau kau beli extension boleh lah kot. Aku tak nak extension, aku hanya boleh pakai mini je. So kalau kau nak guna audio kau kena separate phone untuk record sound recording separately kat situ. But segi performance, aku rasa aku tak perlu cerita banyak. Sebab performance wise just good. Aku tak main game phone, so dari segi penggunaan aku tak pernah lah merasai lag yang teruk. Lag tu ada kalau phone ni panas sangat ataupun low battery, dia akan start slow lah. But itu benda yang biasalah kat mana-mana phone Android pun benda yang sama juga. Tapi bercakap pasal bateri lah kan, dekat sini lah main core problem bila kau pakai iPhone ni. To be precise lah, bukan iPhone je, kalau kau pakai phone Android pun kan, pada jangka masa lama kat 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kau perasan lah bateri life dia tak sebagus macam kau pakai awal-awal dulu. Tambah kalau kau yang charge overnight tu, memang bateri life dia akan gone cepat lah. Macam aku punya ni dah 85%. So I would say it will last longer, but sebab tu lah aku nak jual, nak tukar balik ke 70 Pro kat sini kan. Sebab aku dah tengok bateri life tak lama sangat. Tapi kalau korang yang nak pakai lama, korang boleh tukar bateri je. So it's not really a huge problem kat sini. Cuma itulah, benda lah tak ada guarantee. So might as well tukar bateri je kalau kau nak pakai lama. Cuma peringatan orang semua, kalau korang yang nak pakai phone korang lama, janganlah buat macam aku, charge overnight. Lepas tu bateri life dia pun tak tahan lama lah. Sebab kau charge biar lama macam tu. Walaupun dia memang support fast charging kat sini, so charging dia tak ada masalah sangat. And also kalau kau pakai mana-mana power bank pun dia support juga untuk fast charging. So that's something yang bagi aku berguna lah. Cuma kalau yang latest model, fast charging lagi laju lah kalau compare dengan 15 Pro ni. So kepada korang semua yang nak beli iPhone 15 Pro second hand tu, reminder benda ni lah, dari segi battery health dia tak beberapa bagus sangat. Kalau kau nak lagi bagus, 15 Pro Max lah is the best one sebab bateri besar. Untuk update terbaru iOS 26 ni, bagi aku untuk iPhone 15 Pro tak ada isu sangat. Orang kata ada panas, bateri cepat drain. Aku rasa sama je, bateri drain dia cepat juga, tak kisahlah. Sebelum ni atas 26 is the same thing. UI iOS 26 bagi aku lawa lah. Just like feature-features yang kau nak ada kat 26 tu semua ada, cuma aku tak guna sangat pun. Sebab aku rasa macam it's kind of cool but not really something yang aku minat pun. Tapi dia punya liquid glass tu bagi aku agak estetik gak. Walaupun awal-awal tu rasa pelik, but tapi lama-lama tu aku boleh kata korang akan get used to it lah, percaya lah cakap aku. Cuma satu benda yang aku stumble lah dulu masa iOS lama lah, masa aku di 14 Pro dulu, satu problem dia adalah kalau kau buka macam Instagram, dia akan macam black screen kan. Sekarang benda tak ada dah. Sekarang ni dekat TikTok, kalau kau nak reply chat, reply komen lah kan, kadang-kadang kau tak boleh delete komen ni. Maksudnya kau tak delete komen, kau tak boleh, kau dah tulis tapi kau salah typing kan, kau nak apa ni, nak backspace tak boleh. Tapi sekarang dah fix lah. Tapi sebelum ni masa beberapa bulan lepas, isu ni memang lama kat phone aku ni, memang tak boleh buat apa. So kalau aku nak delete dia tu, aku kena highlight, lepas tu aku backspace, baru boleh buang semua ayat. Nak buang satu ayat tak boleh guys, for some reason lah. Tapi sekarang dah fix lah. Same benda tu, daripada penggunaan aku 2 tahun ni, aku tak ada stumble huge issue lah. Aku rasa daripada 14 Pro ke 15 Pro ni, aku rasa 15 Pro just a way better phone lah dari segi overall tu. Battery life dia mungkin tak tahan lama, tapi everything is just much better lah dari segi dia punya USB-C. Bercakap pasal USB-C, aku rasa benda ni ramai orang tak cakap sangat lah kan. Aku rasa USB-C ni walaupun pertukaran yang sangat kecil lah, significant, but
apa yang ditawarkan tu sangat-sangat game changing. Sebab kadang-kadang kalau kau nak charge pakai power bank kan, kau tak payah fikir lah nak pakai lighting cable, lighting dengan USB-C, nak tukar-tukar kalau kau pakai dua phone lah. Sekarang kau pakai the same phone yang cucuk-cucuk lah, tak ada isu. That's what I call game changing. Kau rasa macam lah benda biasa je pun, tapi bila kau tak bawa kabel lightning, kau pisau. Kau fikir balik. So tu benda yang korang mungkin tak perasan, but for me it's like huge different lah untuk orang yang pakai Android dengan iPhone tu. So akhir kata kat sini kalau korang yang nak pakai 15 Pro je kan pada tahun depan ataupun lagi 2 tahun, it's still berbaloi sebab apa yang ditawarkan tu almost the same as every year punya model iPhone, cuma penambahan sikit dari segi orang kata apa, megapixel kamera, better kamera tu je lah. So tak ada apa yang nak dibezakan sangat lah. Kalau kau nak kata kamera lawa, it's not something yang aku minat lah, sebab most of the time bila aku ambil gambar pakai kamera iPhone ni pun aku tak pakai dia punya main kamera. Aku pakai apps macam mood.camera ni untuk dapat that film look lah, sebab aku suka that film look. So dia cantik lagi lah. Tapi tengok orang lah. Tapi dari segi processing iPhone punya gambar is like aku tak tahu lah, ada orang yang minat, aku tak minat sebab aku never like iPhone punya kamera. Processing dia buruk. Kalau aku apa-apa aku akan go for Android untuk gambar. Tapi kalau video still iPhone menang lah. Macam aku cakap dia punya Apple Lock tu memang power gila kat sini. So kalau korang expecting a good camera pada 15 Pro ni, is good kalau shoot raw. Tapi kalau korang shoot pakai JPEG, no good, tak good. Mungkin tidak sama sekali lah bagi pandangan aku. So itu sajalah. Kalau korang, macam aku cakap je, kalau korang yang nak beli phone ni untuk buat content creation macam biasa, shoot pakai iPhone, really worth it. Even nak buat live TikTok pun lawa, serius aku kata orang semua. And overall, a good phone. Cuma macam aku cakap tadi, aku bercakap balik benda yang sama. Pastikan battery health dia okey, at least lah kan 88% ke atas. Kalau bawah macam aku 85, macam ni lah battery life dia. Macam ayak mat. Kau buka map, kau buka lagu, kau pergi tengok jalan-jalan kat luar naik motor, daripada 1%, baru setengah jam dah 70% dah. Masak mat. So reminder for that lah. So itu saja dari aku, Imran. Assalamualaikum. Kita jumpa pada video akan datang. Bye bye.